Mana lagi korang nak dapat motor yang start pakai jam, tak pakai remote, tak pakai kunci. Lepas tu apa yang aku suka dengan motor ni, dia ada keluarkan bunyi sekali. 3 benda menarik yang korang kena tahu tentang Zontes 368G. Mesh ni dekat. So kalau korang tengok kat sini tak ada sebarang switch atau apa untuk start motor. So mungkin korang wonder, ni motor piasan ke? Tidak. Nak start kat sini, tekan 2 kali, dia hidup. So bang, macam nak start bang? Sabar lah, kan tengah buat video ni. So tekan kat bawah, lupa tekan brake. So untuk kompartmen ni pula, dia lain sikit. Kau tekan macam ni tak boleh, kat bawah tak boleh. Magnet bukan. Dia kat sini guys. Ni. Tak nampak tak ada dekat. Dia di dalam. Dia lain sikit je. Dia lain sikit. Saja buat smart. Untuk seat lebih kurang sama, cuma dia punya button kat belakang ni. Buka. Dia ada casing sekali lah. Dia ada casing sekali. So tak ada calar barang korang kan. Lepas tu ada charging port. Memang sini dekat. Jangan dekat kan. So abang-abang yang banyak lah gadget dia kan. Nak pergi konvoi biasa lah kan. Gadget mesti banyak. GoPro lah, iPro lah, ProSat. So Zontes ni dia punya main yang orang suka lah. Sebab dia punya rim guys. Dia pakai rim lidi. Tapi rim lidi ni bukan macam kat batuk korang. Dia tahan lasak guys. Tahan lasak. Lepas tu aku suka dia punya tepi ni ada tulisan Zontes. Lepas tu brake boleh pakai 4-port caliper. Lepas tu pakai Z1. Orang cakap dia ada sikit sangkut paut dengan Brembo lah. Mungkin adik-beradik yang terpisah ke, dia buat brand baru ke. Okay, so motor ni sekarang ada fast stop. Dalam seminggu ke 2 minggu korang boleh dapat dah motor ni. Dulu 3-4 bulan kena sidai. Siapa yang minat pergi see form kat bawah, aku nak dengar lagu.